Ada perempuan yang percaya diri, lelaki yang cintakan dia tidak akan tinggalkan dia, tapi dia lupa tiada yang abadi di dunia ini. Yang akhirnya sama juga, lelaki yang dulu kahwin dengan dia kahwin dengan perempuan lain. Memang padan muka dia sendiri. Dia ingat cinta itu kekal abadi, tapi tidak. Yang akhirnya lelaki itu kahwin. Itu salah perempuan itu sendiri. Percaya diri sangat, fikir lelaki harus akan bersama dia, tapi last lelaki itu pergi. Semua orang tahu cinta mesti dua pihak, bukan satu pihak. Kalau tidak, tak adalah nama dia madu empat. Itu memadu bukan tanpa alasan. Memang salah wanita itu sendiri. Percaya diri yang bersikeras kahwin juga sama dia. Memang kahwin tapi dia tidak tahu yang lelaki dia kahwin lagi senyap-senyap. Tapi akhirnya lelaki tu bagi tahu dia dekat rumah isteri dia yang nombor 2. Yang malah terus cari guna GPS, cari punya suami. Tak jumpa juga akhirnya, tapi suami datang malah mentua dengan madu dia datang. Madu dia cakap dia sudah tahu engkau ini wanita percaya diri. Kau hanya percaya diri tapi tak tahu agama. Cinta itu mesti dua pihak. Yang isteri mesti taat pada suami yang berjasa. Dasar wanita tak berjasa, yang tak berjasa pada isteri yang bekerja keras untuk dia. Memang tak perlu pun untuk minta izin untuk memadu. Memang begitulah akhirnya. Kalau isteri yang berjasa untuk suami, memang kena minta izin. Tapi kalau isteri tak bagi, kahwin saja senyap-senyap tak apa. Tapi kenalah ingat, kena ingat, itu kena bagi tahu itu salah si isteri sendiri kerana percaya diri. Kena ingat cinta itu tak selalunya abadi, tak selalu indah. Kalau cinta tidak indah, buang sajalah cinta itu. Semua tahu cinta itu adalah sesat. Cinta dalam setiap agama katanya haram. Ku cek cuba ada banyak agama yang mengharamkan cinta. Memang begitulah. Ada pula orang buat agama baru. Itu ku tak nak sebut ke apa. Oh, aku tak nak sebutlah agama apa. Bye-bye.